Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, qaidil mujahidin, sayyidina Muhammadin nabiyil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila Yaumiddin. Yang dimuliakan saudara pengurusi majlis, yang dihormati lagi dikasihi Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man selaku Ketua Penerangan Parti Islam Malaysia, Saudara Datuk Omar Bakar selaku bekas calon dan sekarang ini bekas calon bagi Semangat 46 dan sekarang ini salah seorang aktivis bagi PAS, Saudara Ustaz Ismail Harun selaku yang di-Pertua PAS Kawasan Kemaman, Saf Pimpinan Parti Islam Malaysia peringkat negeri, peringkat kawasan dan peringkat cawangan, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Pada mulanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran yang sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah dengan keizinan dan inayahnya dapat kita berkumpul dan dapat kita bertemu di dalam satu majlis makan malam anjuran PAS Kawasan Kemaman yang bertujuan untuk mengumpul dana untuk kita hadapi PRU yang ke-13 ini. Sama-sama kita doakan semoga kehadiran kita dan usaha-usaha kita ini akan diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah dan sebagai salah satu usaha fi sabilillah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita semua tahu pilihan raya ni dah dekat. Ayat ni dah diulangi sejak awal tahun lepas. Tiap-tiap kali kita buat ceramah, kita buat majlis, kita kata pilihan raya dah dekat. Dulu macam-macam teka-teki. Kalau orang tanya saya bila pilihan raya, kalau dulu saya selalu jawab wallahu wa rasmahu alam. Hanya Allah dan Rasmah yang tahu. Sekarang ni orang tanya, saya jawab wallahu alam, kerana saya rasa Rasmah pun dah pening kepala, dah tak tahu bila nak tetapkan tarikh. Tapi walau bagaimanapun, tarikh itu tak boleh ditunda, tak boleh lagi. Kalau nak ikut undang-undang dan peraturan, bagi parlimen tarikh yang terakhir adalah 28 hari bulan April. 28 hari bulan 4 2008 adalah tarikh sidang parlimen yang pertama selepas PRU ke-12. Kalau nak tepat cukup 5 tahun, maka 28 April 2013, iaitu tahun ini. Maknanya paling lama sekalipun tinggal lebih kurang 2 bulan je lagi untuk nak bubar parlimen. Dan semua orang beramal tak mungkin ditunggu hingga tarikh yang terakhir. Maka ramailah yang beramalkan bulan 3. Tak apalah kita, bulan 2 ke, bulan 3 ke, bulan 4 ke, hakikatnya tak lama lagi. Dan kita semua faham ini akan merupakan pilihan raya
yang paling penting dan yang paling sengit di dalam sejarah kita. Tak pernah UMNO Barisan Nasional sendiri menggambarkan bahawa mereka akan kalah di peringkat pusat. Ada kemungkinan mereka akan kalah di peringkat pusat. Tak pernah mereka dalam apa-apa ucapan dan majlis-majlis yang resmi khususnya memberikan amaran ataupun mengeluarkan kenyataan sekiranya Pakatan Rakyat memerintah di Putrajaya sebelum ini. Tapi tiba-tiba tahun ini untuk nak hadapi pilihan raya ini, ianya disebut dan diulangi oleh setiap seorang pemimpin kanan UMNO Barisan Nasional. Kerana apa? Kerana mereka menyedari bahawa suasana di dalam masyarakat dah berubah. Generasi zaman Jepun yang selalu dirujuk oleh UMNO Barisan Nasional, kalau sampai kita pergi ke parlimen pun masih lagi ada wakil rakyat UMNO yang cakap tentang zaman Jepun dan makan ubi kayu. Generasi zaman Jepun dah tak seramai. Sekarang ini generasi muda 40-an, ada yang 50-an yang menilai prestasi kerajaan dan mereka inginkan perubahan kerana mereka yakin bahawa kerajaan yang bersih dan yang amanah akan mendatangkan manfaat yang jauh lebih besar kepada diri mereka sebagai rakyat biasa. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan yang sebegini rupa, apabila kita menyerang UMNO Barisan Nasional dengan bermacam-macam hujah dan bukti penyelewengan, salah guna kuasa, rasuah dan segala-galanya yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional, mereka tidak menjawab. Mereka tidak menjawab serangan-serangan kita, tetapi sebaliknya mereka mengenengahkan isu-isu yang bertujuan untuk mengalih pandangan kita. Dia kata, apalah hal sangat dengan rasuah, sedangkan yang sedang terancam sekarang ini bukan soal rasuah, tapi soal akidah umat Islam. Tiba-tiba UMNO pula nak pertahankan akidah umat Islam, dan mereka nak menuntut rasuah dan penyelewengan yang mereka lakukan dengan membawa isu yang lebih besar, iaitu akidah yang diancam. Apa akidah yang diancam itu, tuan-tuan dan puan-puan? Penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam. Inilah ancaman dia. Ada Bible bahasa Melayu yang nak diedarkan kepada orang Melayu, yang ada menggunakan kalimah Allah, kononnya siap tunjuk video lagi. Yang peliknya, orang yang nampak peristiwa yang kononnya edarkan Bible Melayu ni pada budak sekolah Melayu, dia boleh duduk diam ambil video, tapi dia tak tangkap pula budak yang edarkan Bible tu. Nampak sangat lakonan. Inilah di antara sebabnya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kalau kita rujuk balik kepada buku-buku usrah yang pernah kita gunakan dulu, di antaranya kitab Jundullah karangan Said Hawa, apa yang dia pernah kata?
ma'rifatul adu wa tahadiyatuhu wa mukhattatuhu syai'un asasi ala muslim mu'akhir. Kenal lawan kamu. Ma'rifatul adu, kenal lawan kamu dan kejahatannya dan tipu helahnya. Ini merupakan keperluan asas bagi seorang Muslim kontemporari yang hidup pada zaman ini. Kerana apa? Kerana kalau kita tak kenal siapa lawan kita, siapa yang selama ini mengongkong dan menghalang kebangkitan umat Islam, mengongkong dan menghalang tersebar luasnya kefahaman perjuangan Islam yang mantap dan tepat. Kalau kita tak kenal siapa dia, maka amat mudah kita ni akan terkeliru sehingga kawan kita anggap lawan, lawan kita anggap kawan. Tiba-tiba musuh boleh bercakap tentang kebangkitan Islam, musuh yang tak pernah mengiktiraf Hamas dan menggelar dan mengisytiharkan Hamas itu sebagai pertubuhan pengganas, tiba-tiba dia boleh berubah wajah dan dia pula yang pergi bertemu dengan Hamas, mendabik dada. Dialah yang menentang Israel dan inginkan umat Islam bersatu. Sedangkan selama ini penasihat mereka adalah syarikat Yahudi Zionis AFCO yang dibayar berpuluh juta untuk memberikan kepada mereka nasihat bagaimana nak menang pilihan raya ini supaya gerakan Islam dan parti Islam akan dihalang daripada mencapai kebenaran. Maka kita kena kenal siapa lawan kita dan kita kena kenal kejahatan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, seperti mana yang telah disebutkan tadi oleh Datuk Omar Bakar, dah 55 tahun kita merdeka. Kalau negara kita tidak diletakkan atas landasan Islam yang tepat, kita tak boleh salahkan penjajah. Kalau negara kita tidak diletakkan atas asas yang mantap, yang menjamin keadilan ekonomi untuk setiap seorang rakyatnya, kita tak boleh salahkan penjajah. Kita berhadapan dengan keadaan ini oleh kerana UMNO Barisan Nasional yang memerintah, dan mereka jahat, mereka khianat, mereka tak amanah. Persoalan penjualan kad pengenalan, pemberian kewarganegaraan, segala tindakan rasuah, penyelewengan, semua mereka lakukan supaya mereka kekal berkuasa. Walaupun mereka bercakap dengan kata-kata manis tentang soal perpaduan, puji PAS, PAS kan dah buat, PAS akan mendapat keputusan yang lebih cemerlang. Kalau PAS bersendirian, kenapa nak duduk dengan DAP? Kalau PAS seorang diri, kita akan sokong PAS. Dulu kita seorang diri, bukan dia yang sokong. Tapi kalau kita tak kenal jahatnya UMNO,
kita akan termakan. Orang kata, tengok orang PAN, dia sanggup bekerja sama dengan DAP, tapi tak sanggup bekerja sama dengan UMNO. Saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, kita nak gantikan UMNO, bukan kita nak berganding dengan UMNO. UMNO lah yang menghalang umat Islam daripada berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam persoalan politik mereka, dalam persoalan ekonomi mereka, dalam persoalan pembangunan dan pembentukan masyarakat mereka. Yang halang umat Islam daripada kembali kepada Islam dengan sepenuhnya adalah UMNO. Dan kita bersaing dengan mereka untuk mendapat kepimpinan politik orang Melayu dan umat Islam, di mana kita bertanding, mereka bertanding. Di mana kita kuat, mereka yang menghalang. Maka persoalan kita nak berganding dengan mereka tak timbul, kerana kita nak gantikan mereka. Dan DAP menjadi rakan kita untuk nak lawan dengan rakan dia. Dr. Mahathir hari ini saya baca, kebetulan dia kata PAS takut nak tinggalkan Pakatan Rakyat kerana PAS bergantung kepada DAP untuk kekuatan. Dia suruh kita keluar Pakatan Rakyat, tapi dia kekal dalam Barisan Nasional. Dia nak kita lawan seorang diri, sedangkan dalam Barisan Nasional 13 parti politik. Kita bekerjasama dengan DAP supaya DAP boleh kalahkan MCA dan MIC dan Gerakan, seperti mana kita nak kalahkan UMNO. Dan tidak ada walaupun satu kursi di mana UMNO lawan dengan DAP. Ini hakikat politik negara kita. Begitu juga apa yang dipesan oleh Syed Hawa, kita kena kenal tipu helang mereka. UMNO amat malanglah bagi kita, bagi PAS. Hari itu saya cakap ni, saya minta maaf, tapi biar kita sendiri insaf, sedar dan insaf akan kelemahan kita. Hari itu kita banyak komplain pasal PKR. Orangnya lompat, yang menang pilihan raya jadi wakil rakyat lompat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, yang PKR yang lompat, yang anak ikan, dia lompat dalam tempoh 1 tahun lepas menang pilihan raya. Dia lompat pada masa yang jauh daripada pilihan raya yang ke-13. Alhamdulillah, kita parti Islam, alhamdulillah, kita dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, perjuangan kita insya-Allah kejayaan dunia dan akhirat. Tetapi janganlah kita tak sedar, orang kita lompat yang sebesar, misalkan orang kita yang lompat yang sebesar-besar ikan, dan mereka lompat pada masa dan ketika
yang paling mencabar bagi kita. Dan dekat nak pilihan raya. Kerana apa? Kerana inginkan jawatan. Kerana apa? Kerana tak kenal lawan itu sebenarnya siapa. Dia anggap semua Melayu itu Islam, dan semua Islam itu memperjuangkan Islam. Tak kenal siapa lawan, dan boleh mendapik dada seolah-olah sekarang ini PAS yang sesat, yang dia yang telah kembali kepada asas dan perjuangan asal PAS. Ini yang masalah kita. Dan pada ketika inilah kefahaman ahli-ahli kita dan masyarakat yang mengikut kita akan diuji. InsyaAllah ianya merupakan satu ujian, satu fitnah dan satu mihnah yang akan menjadikan kita ni lagi mantap dan lagi kuat, insya-Allah. Kita kena akui kelemahan yang ada. Kita tak sempurna. Tapi pada masa yang sama, kita mesti menyatakan keyakinan kita bahawa tidak ada mana-mana perjuangan yang akan mampu menyelamatkan negara Malaysia ini, melainkan perjuangan yang dibawa oleh Parti Islam Malaysia. Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, mungkin masih ada yang terfikir ataupun rasa ragu-ragu tentang persoalan kerjasama tahalus siasi ini. Saya rasa Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man boleh memberikan hujah dan penjelasan. Saya serah pada Datuk Tuan, senang, ya. Tetapi ianya terbukti berkesan. Melalui kerjasama ini, semua sektor dalam masyarakat sanggup memberikan sokongan kepada Parti Islam Malaysia kerana kita berada dalam Pakatan Rakyat. Setiap sektor di dalam masyarakat yang ingin melihat negara kita ini dibebaskan daripada kepimpinan dan pemerintahan yang tidak amanah, yang rasuah, yang nakkan masa depan yang lebih cemerlang bagi rakyat, sama ada dia ni orang Islam ataupun orang bukan Islam. Mereka bersama dengan Pakatan Rakyat. Dan ini jelas terbukti di negeri Islam. Saya nak nyatakan pada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, negeri Selangor orang Islam hanya 53%. Orang Islam negeri Selangor hanya 53%. Tetapi bila kita bertanding melalui Pakatan Rakyat pada 2008, daripada 56 kerusi kita telah menang 36. Daripada 56 kita telah menang 36, hampir mendapat majoriti 2/3. Kerana apa? Kerana masyarakat dah sedar UMNO Barisan Nasional menjadi penghalang kepada pembangunan sebuah masyarakat yang adil dan sejahtera.
Orang bukan Islam tolak, orang Tionghoa tolak BN, orang Hindu India tolak BN, orang Melayu pun nak tolak BN. Tetapi malangnya orang Melayu ditakut-takutkan. Inilah strategi yang ada pada BN. Dia tak boleh berhujah. Dasar lawan dasar. Dia tak boleh hujah prestasi nak banding dengan prestasi. Tak boleh. Pendekatan mereka takutkan orang lain. Ni bila saya main dalam Facebook, main dalam tweet, saya gunakan istilah jom, takutkan orang lain. Orang Melayu ditakutkan. Takut-takut. Pakatan Rakyat menang, yang memerintah DAP. Pakatan Rakyat menang, yang berkuasa DAP. Bekas kawan baik saya, Datuk Dr. Hassan Ali, dulu kawan baik, dia Pesuruhjaya, dia lantik saya sebagai ketua penerangan. Sesi kedua dia jadi Pesuruhjaya, dia lantik saya berdahari. Sesi ketiga dia jadi Pesuruhjaya, dia lantik saya timbalan Pesuruhjaya. Sampailah ke tahun 2008, saya timbalan Pesuruhjaya dia. Tapi bila sekarang ni dia turun ke kampung-kampung, dia turun, dia cakap apa? Kalau Pakatan Rakyat menang, DAP memerintah, DAP akan bergabung balik dengan PAP Singapura, Malaysia akan digabung balik dengan Singapura, Malaysia akan dijadikan republik, tak ada lagi Sultan Melayu dan sebagainya, seperti mana negeri Singapura. Orang Melayu kat kampung, dia dengar orang yang cakap ni datuk, doktor, pakar motivasi, cakap dengan penuh semangat atas nama Islam dan Melayu. Orang kampung percaya. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, cuba fikirkan, negara kita ada 222 kerusi parlimen. 222 kerusi parlimen. Pada 2008, DAP bertanding hanya 46. Daripada 222 kerusi parlimen, DAP bertanding di Semenanjung, termasuk di Sabah dan Sarawak, hanya 46 kerusi parlimen. Kalau DAP menang semua 46 sekalipun, dia tak boleh bentuk kerajaan tuan ini. Kerana daripada 222, kalau ada parti yang nak tubuh kerajaan sendiri, dia kena menang 112 kerusi parlimen. Kalau DAP bertanding 46, macam mana bertanding 46 boleh menang 112? Mustahil. Tapi gambaran yang diberikan, dan inilah kejayaan UMNO Barisan Nasional, bersama dengan orang-orang yang dulu bersama kita, tapi telah belot, mereka berjaya menakutkan orang Melayu, sehingga orang Melayu takut pada DAP yang hanya bertanding 46 kerusi. Kalau dia menang semua, dia tak boleh buat apa tanpa dia berganding dengan parti-parti yang lain, termasuk PAS dan PKR. Maka dia tak akan dapat apa yang dia nak sepenuhnya.
Dan sekiranya dia ingin mengkhianati kepentingan Islam dan orang Melayu, sudah pasti PAS dan PKR akan keluar dan akan jatuh DAP. Ada yang kata hanya PAS saja yang ambil berat tentang Islam, yang PKR ni dah tak ada kena-mengena dengan Islam. Saya bukan nak bela PKR, tuan-tuan, tapi cuba tuan-tuan bandingkan PKR dengan UMNO. Wakil rakyat PKR, wanitanya, muslimatnya, tak ada walaupun seorang wakil rakyat PKR yang muslimat yang membuka orang. Cuba tuan-tuan dan puan-puan fikirkan. Bukan saya nak bela, tapi hakikat. Wan Aziza tutup aurat. Yang berhormat Fauziah Kuantan tutup aurat. Zuraida, ketua wanita PKR, tutup aurat. Nurul Izzah tutup aurat. Kalau Adul yang berhormat Rozia di Shah Alam tutup aurat. Nak banding dengan apa? Ni benda yang basic syariat. Rosmah Mansur, tak payahlah kita sebut semua. Ini merupakan bukti walaupun mereka tidak menerima kaedah perjuangan politik Islam yang dibawa oleh PAS, dia ada kaedah tersendiri, tetapi paling kurang dari sudut pribadinya, orang Islam dalam PKR ni banding dengan orang Islam daripada dalam UMNO, dari segi amalan pribadinya, taat pada syariatnya, saya lebih yakin dengan Melayu PKR daripada Melayu UMNO. Tapi apa yang telah percaya UMNO lakukan? Dia berikan gambaran, tidak, yang betul-betul kuat Islam ni UMNO dengan PAS. Dan sekarang ni yang paling kuat UMNO. Saya minta maaf, tapi mantan timbalan presiden kita Nasharuddin Mak Isa, dalam ucapan dia baru-baru ini, dia mengisytiharkan Rosmah Mansur sebagai pejuang Islam yang terjadi. Nak takbir? Janganlah takbir, tolong. Apa dah jadi? Lalu di negeri Selangor, keadaannya memang tak sama di negeri Terengganu. 56 kursi, PKR ambil 21, PAS ambil 20, kurang satu je. DAP ambil 15, PKR 21, PAS 20, DAP 15, tapi digambarkan oleh media DAP lah yang paling kuat. Inilah penipuan. Yang bertujuan apa? Yang bertujuan supaya orang PAS akan percaya pada kata-kata Hasan Ali, kata-kata Nasharuddin Mak Isa. PAS tak boleh lagi bersama dengan DAP, tak boleh bersama lagi dengan PR. Kenapa? Kerana DAP yang paling kuat. Macam mana? Dia bertanding kursi yang paling kurang di peringkat negeri, kecuali beberapa negeri yang tertentu seperti Pulau Pinang.
Tapi tempat lain, dia yang paling kuat. Dan juga di peringkat pusat. Di Parlimen, DAP bertanding 46. Mungkin kali ini oleh kerana dulu dekat Sarawak ada kerusi yang dimenangi BN tanpa ditandingi. Dulu 46, sekarang mungkin 52. Tapi PAS akan bertanding hampir 70 ataupun 70 lebih. PKR akan bertanding dalam 80 ataupun 90. DAP kerusi yang paling kecil. Tapi gambaran yang diberikan, dialah yang paling berpengaruh dalam Pakatan Rakyat. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan sebagai ahli dan penyokong PAS, jangan kita terpengaruh dengan daya dan penipuan yang dilakukan oleh media. Dalam Pakatan Rakyat, PAS tidak tunduk pada DAP dan tidak tunduk pada PKR. DAP pun tak tunduk pada PAS dan tak tunduk pada PKR. PKR pun tak tunduk pada PAS dan tak tunduk pada DAP. Hubungan kita bukan hubungan saling tunduk menunduk macam Jepun. Minta maaf. Hubungan kita adalah atas dasar persetujuan bersama. Semua dasar yang nak dilaksana mesti mendapat persetujuan setiap satu parti. Dia bukan ikut majoriti. Dia bukan ikut kehendak satu parti. Dia bukan ikut kehendak parti yang kerusi yang terbanyak. Dia merupakan dasar di mana setiap satu parti mesti setuju. Baru ianya akan diterima sebagai dasar untuk Pakatan Rakyat. Maknanya, kalau tak dapat persetujuan, status quo. Apa yang sedang dilaksana berjalan. Kalau tak dapat persetujuan semua pihak, maka apa yang sedia ada, dasar yang sedia ada akan kekal. Soal Islam sebagai agama persekutuan, soal kedudukan istimewa Melayu, soal kedudukan raja, soal bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tak ada orang boleh tukar. Tapi orang Melayu terus dimomok-momokkan. Sehingga apa? Sehingga sanggup pertahankan rasuah, sehingga sanggup tetap pertahankan penyelewengan, sehingga sanggup pertahankan kezaliman. Rasuah tak apa asalkan yang dapat orang Melayu. Rasuah tak apa. Dah ambil rasuah, pergilah berumrah. Ni yang merosakkan orang Melayu. Ni yang merosakkan orang Islam. Kezaliman. Tio Peng Hock, alah dia Cina. Lantaklah Cina mati, takkan Melayu nak bergaduh. Saya ingat lagi lidah pengarang utusan Malaysia. Jangan oleh kerana matinya seorang Tionghoa, orang Melayu bergaduh. Pemikiran macam mana? Inilah pemikiran yang merosakkan orang Melayu Islam sehingga kehebatan umat Islam dan kehebatan ajaran Islam ini tak dapat terserah.
Siapa yang buat? Bukan DAP. Siapa yang buat? UMNO. Tanah orang Melayu dijual. Siapa yang jual? Bukan DAP. UMNO. Saham Bumi Putra 52 bilion, tinggal 2 bilion. Siapa yang dapat yang jual? UMNO. Tapi kita dihalalkan oleh media. Yang jahat DAP, yang jahat DAP. Sedangkan yang mengkhianati orang Melayu adalah kepimpinan orang Melayu yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya nak cerita tentang Selangor sikit. Kalau orang kata Selangor ni semenjak Pakatan Rakyat ambil alih DAP, naik tocang, macam-macam yang berlaku. Orang Islam kena tindas, orang Melayu ketinggalan dan sebagainya. Semua bohong. Kerajaan Pakatan Rakyat di bawah Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim PAS menang 8 kerusi saja. Kerana orang Melayu di kampung-kampung ditakut-takutkan. Kita bertanding di kawasan orang Melayu, 20 kerusi kita menang hanya 8. Tapi walaupun kita menang hanya 8 berbanding 13 DAP dan 15 PKR, DAP dapat exco 3 orang, PAS dapat exco 3 orang, PKR dapat exco 4 orang. Daripada exco PKR yang 4 tak ambil kira masuknya menteri besar, maka jadi 5. Daripada 5 exco PKR, 3 Melayu beragama Islam, 2 bukan Islam. Kita 8 kerusi, DAP 13. Tapi kita dapat 3 exco, DAP pun 3 exco. Dan exco yang paling kanan, yang hampir separuh daripada bajet kerajaan negeri bawah dia, adalah exco agama dan infrastruktur yang dulu dipegang oleh bekas kawan baik saya. Tapi tak puas hati kerana bukan janji. Separuh daripada bajet negeri Selangor bawah Datuk Dr. Hassan Ali. Kerana dia jaga infra, jalan, peparitan, segala-galanya, termasuk agama, gaji untuk JAIS, Jabatan Agama Islam Malaysia, Jabatan Agama Islam Selangor, sekolah-sekolah agama dan sebagainya, yang sekarang ini dah mencecah 300 juta setahun. Bawah Pakatan Rakyat. Tapi diberikan gambaran DAP yang berkuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita ambil alih duit yang ada dalam bank kerajaan negeri, simpanan ada dalam 600 juta. Banyak. Tapi lepas 5 tahun, jumlah yang ada dalam simpanan bagi kerajaan negeri Selangor adalah sebanyak 2,800 juta. Daripada 600 juta naik menjadi 2,800 juta, 2.8 bilion, 2.8 bilion. Dalam keadaan
kita membelanjakan dengan semewah-mewahnya membantu rakyat negeri kami. Kita belanja mewah. Air percuma 150 juta setahun. Air percuma. Rakyat tak bayar, tapi kerajaan negeri bayar kepada Syabas 150 juta. Tabung warisan anak Selangor. Lahir je anak Selangor, kerajaan negeri buka tabung, masukkan RM100. Tiap-tiap tahun masuk duit, kerajaan negeri jamin bila anak ini capai usia 18 tahun, paling kurang RM1,500 dalam bank untuknya bagi setiap seorang anak Selangor. Skim mesra usia emas, 60 tahun daftar. Bila meninggal, waris akan dapat RM2,500 untuk nak ringankan belanja urusan jenazah. Satu hari, warga Mas datang jumpa Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim. Dia komplain. Dia kata, Tan Sri, takkanlah kami ni dah mati baru nak dapat? Takkan bila hidup ni tak ada apa-apa? Maka apa yang Tan Sri buat? Dia buat program Jom Shopping. Warga Mas, setiap solat kerajaan negeri belanja, kamu dapat voucher RM100. Kalau suami isteri, maknanya solat 100 dapat RM200. Adun akan bawa kamu turun pergi shopping dengan di Econ Sale ataupun di Giant ataupun di Tesco. Setiap seorang warga Mas yang berdaftar, dan macam-macam lagi, sehingga akhirnya kita dah belanja hampir 1 bilion dalam masa 5 tahun. Tapi simpanan kita bertambah. Zaman BN dulu tak ada, tapi simpanan dia 600 juta. Zaman kita ada, tapi simpanan kita bertambah. Ada orang tanya macam mana kita buat? Nombor 1, pendapatan bertambah. Kenapa pendapatan bertambah? Tak ada penyamun di tengah jalan. Kalau dulu tuan-tuan, contoh hasil pasir dulu, bawah Barisan Nasional 1 tahun 4 juta. Bawah Pakatan Rakyat, jumlah kawasan yang sama 1 tahun 40 juta. Kerana apa? Kerana dulu 10 lori yang keluar, 2 je yang ada loket. 8 lagi entah lesak ke mana. Ketua cawangan ambil sikit, ketua kampung ambil sikit, JKK ambil sikit, ketua bahagian ambil sikit, negeri ambil sikit, MCA ambil sikit, MIC ambil sikit. Akhirnya yang sepatutnya 40 juta yang sampai pada kerajaan negeri 4 juta. Maka pendapatan bertambah. Bila dah tak ada rasuah, tak ada penyelewengan, tak ada penyamun di tengah jalan ni, pendapatan kerajaan negeri bertambah. Nombor 1. Nombor 2, perbelanjaan. Perbelanjaan kurang. Kerana apa? Panggil tender. Kalau dulu tuan-tuan nak buat projek, dia panggil je member dia. Ni, nak buat ni, berapa? 5 juta. Tak apalah, kita bagi 8. Yang 3 juta tu bagi 50. Maka perbelanjaan dia naik.
Sekarang ni pendapatan bertambah, perbelanjaan dia kurang, kita belanja, kita beri pada rakyat dengan bermacam-macam jenis kebajikan sekalipun, simpanan tiap-tiap tahun ada duit lebihan dan kita simpan 400 juta, 500 juta setiap tahun, sehingga daripada 600 juta sekarang ini jadi 2,800 juta. Sekolah agama rakyat dapat 6 juta setahun. Aku ingat dah tak berhenti dah, tak boleh. Datuk Tuan dah pergi sana. Sekolah agama rakyat tiap-tiap tahun dulu OBN tak dapat apa-apa. Yang sekolah agama rakyat ni yang sekolah agama yang bebas, tak duduk bawah jais, tak nak ikut kurikulum jais, mahak tafiz dan sebagainya. Zaman BN 1 sen pun tak dapat. Bawah Pakatan Rakyat bajet dia 6 juta setahun paling minimum. Bajet untuk pentadbiran agama Islam seperti mana yang saya sebut tadi, dulu 120 juta setahun, sekarang ni dah 300 juta setahun. Peruntukan untuk masjid-masjid, peruntukan untuk imam, peruntukan untuk bilal, gaji dinaikkan. Guru-guru kafar dulu gajinya RM700 bawah BN, sekarang ni 1,300, hampir 2 kali ganda. Tahun depan dijanjikan kalau kita menang naik RM1,500. Dan mana yang dikatakan yang DAP ini menghalang apa yang nak dilakukan oleh PAS? Yalah, kita beri kepada sekolah Cina juga, tak apalah Tuhan dia. Sekolah agama rakyat dapat 6 juta, dia dapat 4 juta. Di antara orang Cina dengan orang India kongsi yang 4 juta, kita dapat 6 juta. Apa masalahnya? Tapi inilah mainan UMNO Barisan Nasional yang nak takut-takutkan orang Melayu Islam. Saya nak beritahulah pada tuan-tuan, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim ni dia bukanlah seorang yang terkenal dalam soal memperjuangkan Islam. Tapi setakat ini dia tak halang, banyak membantu, dan selama 5 tahun kita memerintah, dia sebagai Menteri Besar, dah 4 tahun berturut-turut, tiap-tiap kali bulan Ramadan, dalam 10 hari yang terakhir, kerajaan negeri akan menganjurkan sahur perdana. Dia sendiri akan hadir 4 pagi, bertahajud bersama, sahur bersama, solat subuh bersama, dengar kuliah subuh bersama, dan setiap kali ianya dianjurkan, disediakan makanan yang cukup untuk semua yang hadir, dan jumlah yang hadir 6,000 orang. Sahur perdana. Dan 6,000 orang ini yang hadir program kerajaan negeri sahur perdana, yang kadang-kadang dianjurkan di Wisma Belia Seksyen 7 Shah Alam ataupun Masjid Negeri Shah Alam, tidak mengambil kira jumlah rakyat Selangor yang beriktikaf
di masjid-masjid dan surau-surau di seluruh negeri Islam. Kalau nak kata bahawa di bawah Pakatan Rakyat pengaruh PAS dan pengaruh Islam semakin luntur, bagi saya ianya satu pembohongan. Kerana masjid biasa sekalipun, macam masjid Padang Jawa, bulan Ramadan 10 hari yang terakhir yang beriktikaf paling kurang 400 orang. Surau-surau paling kurang 50 orang. Dan tiap-tiap malam di Shah Alam, bila saya raut, saya sembahyang maghrib di satu surau, ada kuliah. Tiap-tiap hari saya solat maghrib di satu surau, ada kuliah. Sebelum kuliah berakhir, saya pergi surau yang lain untuk nak solat isyak. Bila saya sampai sana pun ada kuliah. Tapi UMNO Barisan Nasional, dia saja nak berikan satu gambaran seolah-olah bawah Pakatan Rakyat orang Islam semua dah jadi Kristian. Wa na'udzubillah min dzalik. DAP bukan parti Kristian. Bila Karpal Singh jadi Kristian? Dia Singh Bengali, hanya tak pakai turbannya. Dia bukan Kristian. Lim Boy Eng bukan Kristian. Tapi apa yang digambarkan, inilah dia. Kerana apa? Kerana UMNO ni tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, orang Terengganu lebih arif. UMNO ni jahat. UMNO ni penipu. UMNO ni fitnah. Dia sanggup buat apa saja untuk kekal berkuasa. Jangan kita tertipu dengan mainan. Kalau dulu kita bawa orang bukan Islam yang DHPP, Dewan Himpunan Penyokong PAS, diorang semua kena tipu, tiap-tiap hari kena tipu. Kalau PAS memerintah, habis semua kena potong. Maka kita bawa lah mereka daripada Shah Alam, pergilah ke Kelantan. Dan dia tengok orang bukan Islam kena tipu kerana tak kenal parti Islam, satu hal. Macam mana ahli kita sendiri boleh ditipu oleh UMNO Barisan Nasional, sehingga ada yang menganggap betul lah PAS ni dah tersasar. Ramai parasit dalam PAS. Ketua parasit itu saya lah. Orang bukan Islam kena tipu satu hal, tak kenal parti kita. Takkanlah kita boleh kena tipu dengan UMNO berhubung dengan parti kita sendiri. Ni yang betul-betul tak kenal siapa lawan, dan betul-betul tak kenal jahatnya lawan kita itu. Ambillah kes amanat Tuan Guru Haji Abdul Hayy Awal. Ustaz Haji minta 1 jam je, 1 jam je. Bukan dia nak beri. Maka tuan-tuan dan puan-puan, biarlah kita tentukan pilihan raya umum yang akan datang ini. Biar kita hadapinya dengan satu hati, dengan penuh keyakinan, sikap dan wala terhadap pimpinan. Dengan penuh keyakinan, mereka
dipandukan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan kita hadapi lawan kita dan kita tentukan kemenangan bagi Pakatan Rakyat di negeri Terengganu dan di Putrajaya, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.